Ya, sampai di tujuh satu yang terakhir tu dengan cara disiplin pun macam tu juga kita nak jaga. Semua tu bermula dengan disiplin. Ada pepatah dalam bahasa Inggeris, the mother of learning is disiplin, kan? The mother of learning is repetition. Tahu tak? The mother of learning is repetition. Bila ada repetition, maka kita akan belajar sesuatu. Orang yang berjaya, dia akan repetition. Ya, kita dah dapat hafal Quran satu juzuk straight daripada awal sampai habis sebab banyaknya repetition. Faham tak? Sekawan kita ni pandai matematik, kau dah cakap dapat 100 matematik. Sebab apa? Banyak repetition dalam buatlah latihan. Main bola. Macam mana Messi boleh free kick? Asyikul je. Betul? Banyaknya training repetition. Free kick. Semua tu bergantung pada repetition. Buat sekali tak dapat, buat lagi sampai dah. Jangan cerita mental. Siapa nama dia? Habis mental ni. Tak perlu nama dia. Nak berjaya menyatakan lampu ni, dia perlukan 1000 kali baru dapat yang dia kan. Nampak tak? Semua dia lebih. Ingat je. Tak dapat, buat lagi. Tak dapat, buat lagi sampai dah. Kalau 100 kali boleh dapat, dengan 100 kali kita boleh dapat, kita buat 100 kan? 100 kali. Kita base kita tak sama. Ada kawan kita buat 3 kali je. Ada kawan kita hafal 3 kali je. Ingat, kalau kita perlu 5 kali, 10 kali. Kalau 10 kali kita boleh dapat, kita buat 10. Okey, kita lihat sekian.